Pernah tak anda terfikir pasal akhir zaman? Kali ini, kita nak kupas dengan lebih mendalam lagi gambaran tentang hari kiamat. Semuanya berdasarkan sumber rujukan kita. Okey, jom kita mulakan dengan fahamkan konsep asas dia dulu. Sumber ni bezakan dua benda. Dunia, tempat kita sekarang ni, yang dianggap cuma satu ujian, sementara je. Dan satu lagi, akhirat, yang digambarkan sebagai kehidupan yang sebenar, yang kekal abadi. Jadi untuk kupasan kali ini, kita ada 5 bahagian. Mula-mula kita tengok kenapa dunia ni satu ujian, lepas tu kita masuk bab tanda-tanda awal kiamat, diikuti dengan tanda-tanda besar. Kemudian, apa jadi bila sangkakala ditiup, dan akhir sekali, apa mesej penting yang kita boleh ambil dari semua ni. Baiklah, jom kita mulakan dengan bahagian pertama. Dunia sebagai sebuah ujian. Basically, kita nak jawab soalan asas ni. Kenapa kita ada kat sini? Sumber ni tekankan satu perkara yang sangat penting tau. Kita ni diciptakan untuk diuji. Maksudnya, kejayaan yang sebenar-benar tu bukanlah pasal kumpul harta banyak-banyak atau kejar pangkat. Tak. Tapi ia diukur dari ketaatan kita pada Tuhan. Bila kita fikir macam ni, cara kita pandang hidup pun boleh berubah kan? Okey, sekarang kita dah faham konsep asas tadi, jom kita masuk pula bab yang seterusnya, iaitu tanda-tanda awal kiamat. Ini kiranya macam amaran-amaran awal lah yang menjadi permulaan perjalanan ke hari terakhir. Dan tanda-tanda ni pula ia dibahagikan kepada 3 peringkat. Kita ada tanda-tanda kecil atau sughra, kemudian tanda-tanda pertengahan, wusta, dan akhir sekali, tanda-tanda besar, kubra. Jom kita tengok satu-satu. Kita mulakan dengan yang pertama, tanda-tanda kecil. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang digambarkan sama ada dah berlaku atau mungkin sedang berlaku sekarang. Contohnya macam diutus dan wafatnya Nabi Muhammad, penaklukan Baitul Maqdis, wabak penyakit, konflik. Benda-benda ni semua dilihat sebagai penanda paling awal dalam perjalanan ke akhir zaman. Lepas tu, kita ada tanda-tanda pertengahan. Yang ni pula menurut sumber lebih kepada cerminan keadaan sosial dan moral kita. Cuba tengok senarai ni. Orang berlumba-lumba bina bangunan tinggi, pergaulan bebas, riba berleluasa, pemimpin yang tak amanah. Rasanya banyak benda ni kita boleh nampak dalam dunia moden kita hari ni kan? Dan ini membawa kita ke peringkat yang paling kemuncak, iaitu tanda-tanda besar terakhir. Ini bukan lagi tanda-tanda biasa. Ia digambarkan sebagai peristiwa-peristiwa yang sangat jelas, sangat muktamad, dan bila ia bermula, ia akan berlaku satu demi satu dengan pantas. Cuba kita tengok urutan dia. Yang menariknya, ia berlaku mengikut turutan. Semuanya bermula dengan kemunculan Imam Mahdi. Lepas tu, datang pula Dajjal. Diikuti dengan kembalinya Nabi Isa. Kemudian, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan kemuncaknya, matahari terbit dari barat. Jadi, mesej penting kat sini sangat jelas. Sumber kita menyatakan bila tanda-tanda besar ni dah muncul, pintu taubat akan ditutup. Dah tak ada peluang lagi. Ia adalah point of no return. Selepas semua tanda-tanda tu, apa yang berlaku? Kita sekarang beralih kepada kemuncak segala-galanya, saat-saat terakhir dunia yang akan dimulakan dengan tiupan sangkakala. Gambaran yang diberikan memang amat dahsyat. Satu kemusnahan total. Bayangkan, bila sangkakala ditiup, gunung ganang yang kita nampak gah tu akan hancur jadi debu. Lautan pula akan mendidih dan meletus jadi api. Dunia yang kita kenal sekarang ni akan musnah sama sekali. Bahkan langit pun akan terbelah. Waktu tu digambarkan tak ada tempat nak lari, tak ada jalan keluar, melainkan dengan rahmat Tuhan semata-mata. Okey, selepas kita tengok semua gambaran yang dahsyat tadi, sumber ni bawa kita kembali kepada persoalan paling penting. Apa pengajaran di sebalik semua ni? Apakah mesej terasnya? Jadi, kenapa semua ni penting? Tujuannya adalah sebagai satu peringatan yang kuat. Pertama, kepercayaan pada hari akhir tu adalah satu rukun iman yang sangat penting. Kedua, bila kita ingat tentang kiamat, ia boleh melembutkan hati dan perbaiki akhlak kita. Dan yang paling utama, orang yang bijak adalah orang yang menjadikan akhirat sebagai matlamat, bukan dunia. Intinya, ia nak sedahkan kita semua sebelum terlambat, sebelum dah tak ada peluang kedua. Dan untuk mengakhiri kupasan kita tinggalkan anda dengan satu soalan utama yang ditimbulkan oleh sumber ini. Satu soalan untuk kita renungkan bersama. Dunia atau akhirat, yang mana satu matlamat utama anda?